PJ tu boleh bersabur untuk ajak anak murid dia menghafal tahiyat akhir. Kena ustaz tu tak sabar dah nampak fil alamina innaka hamidum majid. Bang tak ada nun, bang tu huruf dal. Bila tanya memang betul huruf, dia main hafal lagi. Tu masalah. Tu sebab belas kasihan maknya tadi, ayahnya tadi tidur awalnya besok sekolah, tak perlu ngaji kat sekolah. Habis kalau dah murid kita sampai 30 orang, cikgunya satu dalam masa sejam, jadi ke? Tak jadi. Kalau sekolah kau pula mengharap sekolah kamu, belum tentu. Jadi apabila situasi yang berbeza, zaman yang berbeza, kaedah yang berbeza, inilah akibatnya. Dulu prinsip mak bapak saya dua je. Boleh sembahyang dengan sempurna, boleh baca Quran, cukup. Akademik pandai diri sendiri. Tapi hari ini tidak. Yang penting anakku akademik bagus, cemerlang, kerjaya, beli kereta, rumah besar, jawatan tinggi, sembahyang, ngaji, nombor 2. Itu yang boleh keluar statement ada 230 juta orang alim, bukan dengan orang pandai-pandai. Mana Allah puji dengan ilmu yang kita. Baik, itu berkaitan tentang perkara yang membatalkan wudu. Baik, seterusnya ini solat. Bab yang seterusnya ialah berkaitan solat. Saya yakin dan pasti kita dah solat berpuluh-puluh tahun. Kalau ustaz dah hafal lah ni, tak payah sentuh pun. Betul? Tak payah sentuh. Tapi ada kalanya kita rasa curiga, kita masih lagi was-was. Sedangkan Allah menyatakan as-solat, sembahyang itu boleh mencegah daripada perkara keji dan juga munkar. Inna as-solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah kata sembahyang boleh mencegah daripada perkara yang keji dan perkara yang buruk. Tapi orang yang sembahyang ni lah yang buat perkara yang munkar. Apa masalah sembahyang dia? Saya lah. Bila kadang sembahyang, apa salah aku rasa kosong. Sembahyang tapi kosong. Dia tak ada kata sembahyang dengan penuh tumakninah, penuh dengan khusyuk, hatinya masih lagi melayang, ingat dunia. Apa masalah? Dah 40 tahun umur aku, takkan sembahyang masih lagi dalam keadaan dia ingat dunia? Contoh, kenapa Allah berkata wasta'inu bis-sabri was-shalah? Kalau kamu ada masalah, kamu kena cari wasta'inu bis-sabr, kamu kena cari dengan penuh kesabaran. Cari pertolongan daripada Allah dengan penuh kesabaran. Kemudian Allah seterusnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mana cari pertolongan itu dengan penuh kesabaran dan solat. Tapi hari ini bila kita ada masalah, kita tidak mengadu kepada Allah, kita mengadu kepada makhluk. Contoh, kita musim sekarang ni musim masalah ekonomi. Saya pun terkesan, budi dah habis, bayar mahal minyak. Sebab ni baru 25 bulan, ada bayar RM5 kat, RM4 kat di sekolah. Naik motor pun tak berkat. Yang tidak habis. Cakap dengan bini, pinjam IC. Kenapa apa? Tapi IC aku kena pergi PAM. Kalau aku bawa IC kena tangkap, aku terlokak, aku cakap. Sebab dia ada lesen, bawa IC dia. Selamatlah sikit. Alhamdulillah, bini ada lesen. Kalau bini ada lesen, itu pun dah habis dah tu. Aduh. Okey, baik. Jadi bila kita ada masalah ekonomi, saya dah senang. Saya orang lain semua clear, tak ada masalah. Kaya-kaya, beribadah, berkapur, bawah bantal, bawah tilam, dan dalam rumah ni, bawah kapet, selak je duit. Saya selak apa yang ada dekat cicak. Kalau dulu
aku, selak je duit. Simpan buat kapet, buat sejadah, buat bantal. Macam nenek saya kan, bang nak duit, dia apa jajan. Dekat tika je nak RM10. Ui, kaya nenek aku. Kadang-kadang mana duit nak buat apa? Beli gula-gula, celah dinding. Ui, kita celah dinding dia, cicak. Celah kapet, apa? Orang dulu punya simpan duit. Okay, jadi apa yang saya nak katakan tadi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita masalah, minta pertolongan dengan penuh kesabaran dan juga sabar. Contoh, rezeki sempit. Rezeki sempit, Nabi ada apa? Nabi ada sembahyang sunat duha 8 rakaat. 2 lekeh dua. Kita sihat, gagah, cergas, mancing boleh berdiri 12 jam. Kelabak kakak, tak ada aku. Saya kan salah. Ada saya, tidak saya, itu diri saya lah. Apa balai, saya hebat lah ke. Kan, kita boleh berdiri setengah jam tengok bola, tunggu makanan, bayar, sejam berdiri. Takkanlah barokah tak mampu lekeh. Saya dah tu, saya kalau suruh berdiri tak beli makanan tak ada dah. Aku cakap, bayar Pak Putih juga kalau gitu. Aku pergi dah nak bagi duit. Okay? Sebab dalam sembahyang duha itu ada doa. Kan Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahlihu wa in kana ba'idan faqawwidhu wa in kana haraman fatahhirhu. Itu Allah dah hajar, Nabi dah hajar. Cuma kita tak tahu nak guna macam mana. Waktu ni waktu susah. Waktu kita semua dalam keadaan yang huru-hara. Kedai kopi sedang macam ni, dalam masjid sedang macam ni, tepi simpang sedang macam ni. Benda yang sama. Tapi Allah dah mentionkan, Allah dah beritahu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Setelah itu ayat yang seterusnya Allah kata bahawa innaha, sesungguhnya lakabiratun, salat itu sangat berat, illa 'alal khasyin, kecuali orang yang khusyuk. Tapi masalah kita ni khusyuk. Atas kapal bot Allah mancing ikan nak tolong makan di mati tu. Saya dah kena pengalaman mancing dekat di Kedah, di Segantang Garam. Dia satu pulau Segantang Garam. Maghrib di sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loceng tu macam ni. Oi, masa dia kena cakap ni. Apa aku buat? Batal. Semata-mata loceng tu bunyi. Tak dapat ikan. Kan dapat ikan cakap dekat mata depan mata cabut. Padan muka kau. Sembahyang tu lah. Kau nak sembahyang ke kau nak ikan? Lalu tak bagi dulu. Sembahyang pun batal, ikan pun tak dapat. Lalu bakal. Sampai ke sumur tak dapat. Tobat aku dah perlu. Ada saya cerita saya lah pengalaman. Yang maknanya wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Makna kata sembahyang itu berat kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk ni pula dia ada pelbagai kaedah. Pertama dari segi wudunya sempurna atau tidak. Tapi yang saya paling nampak dari mata hati saya ialah pertama ialah makanan kita. Sumber makanan kita ni kalau halal, insya-Allah solatnya boleh khusyuk. Tapi kalau sumber makanannya penuh dengan syubhat, wal iyazbillah, saya boleh nampak. Sebab saya tengok orang-orang alim ni, dia tak banyak mana pun. Rezeki apa yang ada, dia tak minta lebih. Tapi macam mana mukanya bila sembahyang tu penuh dengan cahaya, rasa seronok, dia rasa tenang, dia tengok orang alim. Tapi macam mana dia berkorban, sanggup puasa. Kenapa? Mengelakkan daripada sumber yang syubhat. Contoh kalau saya kerja, selalu pergi mula. Pak cakap pukul 7.30 okey, masuk office 7.30 tak ada kelas. Dah clear, kedai kopi. Syubhat lah tu. Tu saya bila fikir tua-tua ni, tobat lah sekolah aku cakap. Zaman-zaman muda jahiliyah tu boleh dapat ada tua-tua ni. Tak ada dah. Maknanya nak tengok bagaimana Allah nak uji kita
bersihkan dengan pelbagai ujian, aksiden dan macam-macam ujian. Sebab apa? Sebab sumbernya tadi ada yang unsur syubhat. Itu baru syubhat. Kalau yang haram, sembahyanglah macam mana pun, kalau daripada sumber yang haram, wallahu a'lam. Mintalah taubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun banyak-banyak. Mudah-mudahan apa yang kita makan tadi menjadi perkara yang baik untuk diri kita, keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Walaupun kita baca doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ayat Al-Quran. Allah kata apa? Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikanlah kami ini, saya semua yang mendirikan solat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyatina, dan juga zuriat keturunanku, wa min zurriyyatina. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyatina wa taqabbal du'a. Ya Allah, perkenankan semua doa. Itu doa Nabi siapa? Cuba kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta doa. Nabi minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim. Kita sebagai umat Nabi Muhammad minta, ada tak pernah doa kepada Allah Ta'ala supaya anak kita ni tadi yang mendirikan solat? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama, yang menjadi penyejuk mata. Kadang-kadang kita amin pun juga ada amin. Imam baca, baca kita baca. Kita tak minta anak kita yang jadi macam tu. Sebab itu orang kata solat ni tadi, kalau kita tengok dari segi takrifnya, ialah ad-du'a. As-solat lughatan ad-du'a, doa. Daripada mula takbiratul ihram, Allahu akbar kabira, sampailah assalamualaikum warahmatullahi, itu semua doa. Cuma kita tak ada khusyuk ni tadi. Jadi kalau ada khusyuk ni, banyaklah dia punya cara dia. Makanan dia, pakaian kita nampak suci bersih, tapi boleh daripada nombor ekor. Sah sembahyangnya, sah tak salah. Yang penting sembahyangnya. Contoh kalau kita tengokkan sebelum Jumaat, ada yang masbuk, rasa pelik, mahal sembahyang masbuk. Baru-baru ni jumpalah saya satu masjid tu. Siapa tu? 30 saat. Okey. Sampai terfikir, macam mana dia boleh sembahyang Jumaat itu jadi masbuk? Apa dia tak tahu? Apa dia ada masalah? Wallahu a'lam. Pada kata Allah dah beritahu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati fantashiru fil ardh. Apa yang beriman, apabila kamu diserukan sembahyang, fantashiru, pergi, tinggalkan sembahyang, dia akan jual beli sembahyang dulu. Dah sembahyang, pergilah. Quran dah cukup. Sebab tu bapak kita dulu, anak boleh ngaji ke dia. Tapi hari ini anak tak ngaji, Quran tak baca, apa dia tahu? Sebab itu semua dalam Al-Quran. Bila Quran tak dibaca, tak ditadabburkan macam tiap-tiap pagi selepas subuh kan, baca doa, maknanya walaupun hanya kita ikut sekali-sekali, paling-paling tidak kita tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kata beriman dengan Quran, tapi tak baca. Jadi janganlah kita jadikan bacaan Quran itu sebagai satu pesta sahaja di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pesta baca Quran, bulan yang lain pesta Quran pula. Kan macam baru ni ada pesta sokra kan,
7 hari jalan KL tutup, daripada pukul 11 malam sampai 5 pagi. Dia menyusahkan orang semata-mata pesta Songkran. Tutup jalan KL 7 hari, daripada 28 sampai 20 bulan. Tahu, tapi dia tutup malam lah, 11 malam sampai pukul 5 pagi. Tutup semata-mata nak ikut pesta Songkran. Siapa nak mandi air pergi. Kalau nak tengok pengalaman, saya tak pergi kot, untuk sekolah. Wallahualam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya, mohon maaf segala silap dan juga berbicara. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya, aku qauli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.